Kelenjar prostat ialah kelenjar kecil yang terletak betul-betul di bawah leher pundi kencing, yang mana ia berguna dalam proses kesuburan lelaki. Namun apabila kita semakin berumur, beberapa penyakit boleh berlaku pada kelenjar ini, dan dua penyakit utama yang boleh menjejaskan kelenjar ini ialah BPH dan kanser prostat. Kedua-dua penyakit ini boleh menyebabkan pembesaran kelenjar, boleh membawa kepada halangan dalam pengaliran air kencing dan seterusnya, aliran air kencing menjadi perlahan. Dan ramai lelaki ini boleh mengalami kerap membuang air kecil, desakan untuk kencing dan aliran air kencing perlahan dengan perubahan akibatnya termasuk jangkitan saluran kencing, batu pundi kencing atau kadang-kadang juga perubahan pada buah pinggang akibat halangan tersebut. Bagi lelaki yang mempunyai masalah berkaitan kanser, ini boleh berlaku tanpa sebarang simptom langsung. Jadi ia mungkin hanya dikesan melalui saringan, tetapi juga boleh muncul dengan semua simptom biasa perubahan prostat yang berkaitan dengan usia. Adalah sangat penting untuk membezakan kedua-dua keadaan ini. Penting untuk difahami bahawa bagi lelaki dengan perubahan prostat berkaitan usia, rawatan mungkin tidak selalu diperlukan. Dan bagi kebanyakan lelaki ini, kualiti hidup adalah lebih penting berbanding sebarang laporan. Tetapi, dalam kumpulan kecil lelaki seperti ini, mungkin terdapat beberapa perubahan yang memerlukan keputusan sama ada untuk merawat atau menjalani pembedahan. Tetapi sebaliknya, bagi lelaki yang menghidap kanser prostat, tanpa mengira sama ada mereka mempunyai gejala atau tidak, kebanyakan lelaki seperti ini memerlukan rawatan, dan rawatan itu akan bergantung kepada 3 faktor utama. Jenis kanser yang ada, iaitu histologi yang tepat, kadar pertumbuhan kanser yang dipanggil grade, dan sejauh mana kanser itu telah merebak yang dipanggil peringkat. Ketiga-tiga perkara ini diambil kira untuk merancang rawatan yang boleh merangkumi pembedahan, radiasi, terapi hormon ataupun rawatan khusus lain untuk menangani kanser tersebut. Sekiranya kanser dikesan awal dan dirawat tepat pada masanya, sebahagian besar lelaki ini boleh menjalani kehidupan yang normal dengan jangka hayat yang biasa.